Untuk peminat kapcai klasik yang telah diubah suai jadi macam ni, ini berita baik untuk korang. KTNS bakal membawakan sebuah model baru yang dinamakan sebagai Cup X. Yang ni special sikit, dapat datang dengan enjin 150cc, 9.1 horsepower dan 10.5 Newton meter. Dia datang dengan rim lidi, tayar yang boleh katakan agak agresif ini. Sistem exhaust juga telah diubah, dan untuk bahagian bawah ni kalau difahamkan dia ada pelindung enjin ataupun engine cover didatangkan secara standard. Lampu LED, lampu membelok LED, dia punya side mirror berbentuk bulat dan juga ada skrin paparan LCD digital. Yang paling penting dia datang dengan sistem keyless tanpa kunci. Dan untuk bahagian seat ni, tempat duduk, tak silap saya merupakan option sebab ada satu lagi option didatangkan dengan seat balutan kulit, dan dekat belakang juga didatangkan dengan rak untuk korang yang gemarkan aktiviti off-road boleh pilih option ni. Untuk model yang serba agresif ni, dia dijangkakan akan hadir untuk pasaran Malaysia dijangka pada bulan 8 ataupun bulan 9. Nak tahu harga dia? InsyaAllah pihak KTNS kata bawah RM10,000. Jadi korang rasa berbaloi ke tak? Cuba komen banyak-banyak dekat bawah.